Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Damia Kristina binti Abdul Ghafur selaku hos anda pada podcast episod ketiga pada hari ini. Episod kali ini bersama dengan saudara Akmal, pelajar cemerlang SPM 2025 dengan keputusan 8A plus 1A. Jadi, apa perasaan Akmal apabila menerima keputusan 8A plus 1A dalam SPM? Terima kasih pada adik Kristina. Perasaan saya agak terkejut lah sebab result SPM tu melebihi jangkaan saya. Yang saya jangkakan bercampur bau lah. A tu ada A minus, ada A solid, ada A plus. Tak sangka lah sebanyak itu A plus. Siapakah individu pertama yang Akmal hubungi atau kongsikan berita gembira tersebut? Orang pertama yang saya hubungi untuk melaporkan result SPM tersebut adalah ibu saya lah. Sebab masa result SPM tu keluar, saya dah keluar rumah dah, pergi rumah kawan saya berkumpul dengan ramai-ramai tengok result masing-masing. Pada pendapat Akmal, apakah rahsia utama di sebalik kejayaan ini? Antara rahsia utama bagi kejayaan ini, saya rasa saya terus konsisten belajar dan terus membaiki kelemahan diri. Kita sebagai manusia sangat logik lah kalau kita punya kelemahan pada diri sendiri. Tapi kita nak buat apa pada kelemahan tu? Ada orang ni kalau ada kelemahan pada diri sendiri tu, dia teruskan jadikan kelemahan tu sebagai kelemahannya. Kalau bagi saya, kelemahan tu saya jadikan sebagai motivasi untuk saya terus ubah saya punya kemampuan, terus develop diri sendiri. Akmal ada jadual belajar khusus tak? Kalau ada, boleh kongsikan. Jadual belajar khusus tu tiada, tapi kalau saya ada masa yang wajib untuk saya belajar. Katakanlah masa wajib untuk saya belajar adalah pukul 9 malam. Tapi subjek apa kan? Depend kepada subjek jadual yang cikgu bagi. Kalau katakanlah esok ada subjek fizik, kimia, bio, saya akan study 3 subjek tu lah. Tapi ikut mana yang kita lemah. Kalau yang katakanlah kita lemah kimia kan, kita lebihkan masa pada kimia. Macam tu je lah. Tak ada jadual yang khusus lah. Sebenarnya subjek manakah yang paling mencabar bagi Akmal dan macam mana Akmal mengatasi? Okay, jika melihat pada result SPM tu, obviously subjek yang paling lemah tu adalah subjek bahasa Inggeris lah. Cara saya mengatasi tu, saya belajar sains dalam bahasa Inggeris. Walaupun itu agak mencabar lah sebab sains ni saya kena jawab dengan bahasa Melayu. Kita kena belajar bahasa Inggeris kan. Tapi bila saya buat macam tu, saya lebih cepat memahami grammar, perkataan yang digunakan lebih spesifik. Jadi benda tu akan membuatkan saya punya essay lebih baik. Apa teknik belajar yang paling Akmal rasa berkesan? Saya hanya pegang pada satu teknik belajar je, iaitu membuat latihan. Tak kira study banyak mana pun, baca banyak mana pun, tapi kalau tak buat latihan, kita tak tahu kemampuan diri kita ni. Even untuk subjek membaca pun, latihan juga dia punya kunci dia. Tapi berbeza lah kan. Dia latihan untuk subjek menghafal ni biasa saya guna soalan objektif. Bila guna soalan objektif ni, lebih apa yang kita baca tu lebih faham dan kita boleh ingat lah kalau apabila dalam periksa tu. So, macam mana Akmal menguruskan masa antara belajar, kurikulum dan aktiviti-aktiviti lain? Mungkin saya bukanlah orang tepat untuk bercakap pasal hal ini, kurikulum dengan belajar, sebab saya hanya terlibat dengan kurikulum pada tingkatan 4 je. Masa tingkatan 5 memang saya tak terlibat langsung dengan kurikulum. Tapi saya ada pendapat saya, bagi pelajar yang terlibat pada kurikulum, anda perlu kurikulum tu fokus dekat sekolah apabila bukan waktu belajar je, tapi dalam waktu kelas fokus pada belajar lah. Katakanlah anda balik pukul 3 kan, budak-budak pukul 3. Pelajar yang terlibat kurikulum anjakkan sikit masa tu, balik pukul 5 ke, balik pukul 5.30 ke, untuk ambil masa tu sebagai fokus pada kurikulum saja. Balik rumah tu buka buku lah, takkan nak fokus kurikulum saja. Kita nak SPM kan. So, sepanjang persediaan SPM, apa cabaran terbesar yang Akmal hadapi masa tu?
Cabaran SPM saya paling besar sekali mental saya sendiri lah. Sebab saya ada satu perangai ni, saya lebihkan fikiran negatif saya daripada fikiran positif saya. Saya selalu membayangkan result SPM saya tidak mencapai jakaan cikgu. Saya terbayang reaksi cikgu macam mana kalau saya tak dapat result yang memenuhi ekspektasi mereka. Jadi benda tu makan diri jugalah kan. Asyik selalu fikiran negatif. Kadang-kadang hilang motivasi untuk belajar tu. Sebab selalu terbayangkan perkara buruk yang berlaku pada masa hadapan lah. Pernah tak Akmal masa SPM tu berasa macam putus asa? Kalau ada, bagaimanakah Akmal bangkit dulu? Banyak kali jugalah tu putus asa tu. Lebih-lebih lagi bila lepas peperiksaan kan, peperiksaan tengah tahun ke, trial ke, memang ada lah logik je lah kalau ada perasaan putus asa tu. Tapi kalau saya ada kegagalan, saya jadikan kegagalan tu untuk peluang untuk saya bangkit. Peluang untuk saya bangkit, lepas tu ingat balik niat untuk belajar tu untuk apa. Macam tu je lah, saya membaiki mindset dan teruskan dengan perjuangan. Siapakah yang paling banyak memberi inspirasi dan semangat kepada Akmal masa SPM? Yang beri semangat dan inspirasi ni ramai lah orang terlibat lah ni, daripada keluarga sampai ke kawan-kawan. Tapi yang paling banyak memberikan inspirasi ni cikgu-cikgu di sekolah lah. Semua yang mengajar, yang tidak mengajar pun sangat memberi inspirasi untuk saya terus belajar dan membaiki diri sendiri lah. Selain belajar, apa hobi ataupun aktiviti gemaran Akmal untuk menghilangkan stres? Hobi dan aktiviti untuk menghilangkan stres ni banyak lah. Main game, mendengar lagu, bersia-sia ke. Tapi kegemaran saya melukis je lah. Tapi kebanyakan pelajar sekarang ni biasa untuk menghilangkan stres ni mereka bermain game lah, paling common. Tapi pada pendapat saya, main game tu pada lah, jangan sampai ketagih lah. Kita ni belajar memanglah stres kan, nak hilangkan stres tu banyaklah cara setiap orang. Tapi kebanyakannya main game. Kalau main game tu jangan sampai ketagih. Tu pesanan saja lah antaranya. Kalau ketagih ni banyak tu selalu suka untuk hilang ketagihan tu. Jadi bermain game tu berpada-pada lah. So, kalau Akmal kembali ke kata 4, apa Akmal akan buat? Paling jelas sekali saya ingin ubah cara saya study BI lah. Mungkin saya akan study BI tu dengan menggunakan subjek favourite saya, antaranya fizik, kimia, bio tu subjek kegemaran saya. Saya akan gunakan subjek tu untuk belajar dalam bahasa Inggeris. Dah start dari dekat 4 lagi lah untuk dedahkan diri saya ni kepada dengan lebih kepada bahasa Inggeris daripada bahasa Melayu. Mungkin benda tu akan membuatkan grammar saya lebih tersusun, vocabulary saya lebih banyak, dan mungkin result SPM boleh berubah lah. So, pesanan Akmal kepada adik-adik yang bakal menduduki SPM? Pesanan untuk adik-adik SPM, teruskan konsisten dalam belajar, cari kelemahan diri sendiri tu, dan siapa yang belum start study tu, startlah study ya. Sebab kita ni sekolah kalau ikutkan berapa tahun dah orang. Dari sekolah rendah lagi ada lebih kurang campur 11 tahun lah. Takkanlah kita nak tunjukkan result yang teruk pada mak ayah kita kan selepas 11 tahun belajar. Jadi siapa-siapa yang belum start tu start kan. Dan siapa yang start belajar tu istiqamah lah. Terus baiki diri, cari kelemahan diri sendiri. Tentu. Apakah impian atau cita-cita Akmal selepas ni? Impian saya selepas ni adalah untuk masuk ke medical school dan jadi doktor perubatan. Setakat tu je lalu. Saya ingin bertanya, sebenarnya betul ke pelajar cemerlang ni hanya belajar semacam masa? Tak juga. Tak lah. Belajar cemerlang ni ada juga masa dia untuk luangkan masa dia untuk diri sendiri juga. Kalau 24 jam belajar memang tak ada life lah. Tak ada lah orang jadikan belajar sebagai benda gemaran kan, mesti ada benda lain kat kita nak buat. Tak ada lah. Tak ada. Kalau Akmal boleh pilih satu perkataan untuk menggambarkan masa SPM tu, apakah perkataan tersebut? Perkataan untuk menggambarkan perjalanan SPM tu ketabahan lah. Sebab kita kena, selepas banyak perkara berlaku kan,
setiap kali gagal je mesti rasa down kan. Jadi setiap kali kegagalan tu kita kena tabah pada diri kita, teruskan berusaha, uh, dan baiki diri lah. Ada tak momen-momen yang paling lucu ataupun tak boleh dilupakan masa SPM tu? Yang tak boleh lupakan tu banyak lah, tapi yang paling tak boleh lupakan sekali start daripada perkara-perkara di dalam, start pada paper BM SPM tu sampailah akhir sekali paper MAT. Banyak lah ragam kawan-kawan tu, saya pun ada ragam saya juga. Jadi banyak antara tu. Kat situ yang banyak lah tidak dapat lupakan. Sebenarnya saya nak tahu sebab lepas exam saya rasa macam malas sangat nak belajar, tak tahu apa. So saya nak tahu apa pendapat Akmal. Okay, kalau lepas exam tu logik lah kita rasa malas nak belajar kan. Sebab lepas exam kan, sebelum tu memang kita pulung habis-habisan kan untuk belajar kan. Jadi saya biasanya ambil masa lepas exam tu, lepas siap tu exam tu untuk tidak study langsung. Mungkin ambil masa 2 hari, sehari je lah, takkan lebih 3 hari lah. Saya ambil masa tu untuk enjoy lah, senang kata kan. Sebab kita dah pulung habis-habisan dah. Jadi saya buat macam tu je. Sehari tu memang tak buku-buku. Mungkin akan habiskan masa dengan telefon, main game macam tu je. Jadi kalau saya kan, sehari tu sudah cukup lah untuk puaskan diri saya tu. Lepas tu saya akan sambung balik lah dengan study. Sebenarnya masa SPM tu ada ke Akmal tengok TikTok or something? Masa SPM tu ada juga anak TikTok, tapi tengok TikTok tu untuk cari soalan lah, cari soalan-soalan, cari tips. Jarang lah tengok TikTok untuk ukur benda lain. Biasa saya akan cari tips, study, cari soalan subjek tu. Biasa macam tu je lah untuk buka TikTok. Macam kalau tips belajar yang biasa dalam TikTok tu kan, yang pasal bulletin method, macam kita hafal-hafal, lepas tu kita tulis balik. Akmal rasa tu lagi okey ke ataupun buat latihan lagi okey kalau untuk subjek-subjek yang menghafal? Okay, kalau itu kena tanya diri sendiri lah. Sebab kita manusia banyak personality, banyak cara sendiri. Kalau kita selesa dengan cara tu, gunakan cara tu. Kadang rasa kalau cara tu berkesan, guna cara tu. Tapi latihan pun kena buat jugalah pada pendapat saya tu. Lepas apa tu kan, bulletin method tu kan, lepas guna tu, try buat latihan juga. Sebab latihan ni kadang-kadang dia luar buku teks. Maknanya kefahaman kita kadang soalan boleh jadi pelbagai kan. Macam tu. Akmal start belajar masa SPM start daripada bulan berapa? Start belajar daripada tingkat 4 lah. Tak daripada masa SPM tu, masa tahun 5 tu. Masa tingkat 5 tu awal-awal saya dah start lah belajar. Start belajar tu cuma mungkin dari segi jam je lah beza kan. Mungkin masa awal-awal tingkatan 5 tu mungkin dalam 2 jam, 3 jam macam tu. Tapi bila dah makin dekat untuk SPM ni, mungkin masa untuk study tu lebih lah lagi kan. Mungkin ke 5 jam, ke 6 jam ke macam tu. Lepas tu masa form 4 Akmal dah start belajar ke? Ya, masa form 4 memang saya start belajar. Sebab saya teringin nak belajar ni start pada form 4 lah. Sebab kalau untuk pengetahuan, masa menengah rendah, form 1, form 2, form 3, memang saya tak belajar. Memang saya tak belajar langsung. Basic pun tak ada. Naik form 4 tu memang saya sampai obses lah belajar. Sebab kadang kita baru sedar diri lah tu, baru rasa nak develop diri sendiri ni. Matematik pun saya tak pandai ingat masa form 3, form 2 tu. Start belajar balik lah yang syllabus menengah rendah. Saya tak belajar balik yang matematik ni. Sebab matematik kan kita tahu lah dia kait daripada tingkat 1 sampai tingkat 5 dia masuk SPM. Jadi memang perik jugalah awal-awal form 4 tu. Tapi alhamdulillah lah ada yang cikgu-cikgu, kawan-kawan pun ada yang support juga. Terus ajar saya. Biasanya kalau masa awal form 4 tu saya minta Ahmad Salam untuk ajar saya matematik. Lepas tu saya kan jenis macam addicted sangat dengan telefon kan. So saya nak satu perkara ataupun perkara-perkara yang Akmal biasa buat untuk hilangkan rasa macam nak tengok sangat telefon tu. Padahal masa tu untuk belajar. Okay, kalau ketagihan ni biasanya saya penuh ketagihan juga kan. Tengok TikTok pun ada juga ketagihan pun. Tapi biasa TikTok dengan IG lah. Biasa kalau saya start diri saya sedar diri saya dengan ketagihan, saya akan delete lah perkara yang melalaikan tu. Saya akan delete. Terpaksa delete lah.
Lepas tu lepas delete tu lepas tu saya akan letak telefon saya kat tempat jauh sikit yang suka saya capai, yang saya letak situ lah, supaya dapat tahan diri ni lah daripada tengok telefon. Saya akan buat macam tu je lah. Banyak kali juga awak gitu. Lepas delete dah loop mula. Lepas delete dah loop mula, tapi bila start tagih tu memang delete lah. Bila start tagih, bila kita sedar diri kita start tagih ni, memang kita kena delete lah benda tu. Benda-benda yang melalaikan. So cita-cita Akmal sekarang ni apa? Cita-cita saya sekarang ni tak lain tak bukan doktor perubatan lah, sebab saya pada awal mulanya saya tak teringin pun nak jadi doktor ni kan. Saya teringin nak jadi tu pilot fighter kan. Pilot jet berjuang. Tu cita-cita asal saya, tapi lepas SPM tu saya rasa saya nak buat sesuatu untuk masyarakat. Lepas tu dengar berita juga yang Malaysia sekarang ni kekurangan doktor. Jadi saya rasa saya nak jadikan doktor ni sebagai kerjaya saya lah. Sebenarnya macam mana Akmal urus masa kan? Akmal kan ada tolong family kan? Dengan belajar lagi. Mesti penat kan? Tolong family tu yelah memang penat lah kot. Tapi saya tolong family saya tu masa cuti je. Tapi kadang-kadang masa cuti pun tak cukup kan masa. Tapi kadang-kadang saya ambil masa dekat atas kedai tu, saya stay buku-buku lagi kat atas kedai tu. Saya buat latihan matematik lagi kat kedai tu, tak ada orang lah. Saya buat latihan matematik. Saya rasa diri saya tak cukup. Saya rasa kadang-kadang memang orang tengok saya macam ke apa tu, top student kan dalam kelas kan. Tapi saya dalam kelas saya selalu rasa saya ketinggalan. Setiap kali kelas memang saya rasa saya ketinggalan. Sebab yelah kalau masa cuti kan saya bekerja kan, orang lain duk study. Memang saya rasa juga ketinggalan tu. Sebab kan rasa ketinggalan tu saya teruskan dengan saya motivasikan diri dengan perkara tu untuk terus belajar. Memang banyak kali rasa ketinggalan tu. Dengan classmate saya pun bukan calang-calang juga. Jadi agak tercabar jugalah. So apa pesanan Akmal untuk kawan-kawan Akmal? Okay, untuk kawan-kawan saya, kalau tengok lah kan, ubah balik perkara yang masa SPM baru ni. Kalau SPM baru ni macam ke study pun dok setengah mana kan. Kalau boleh bila masuk tempat institusi baru ni, belajar elok-elok, cari kawan-kawan yang boleh ajar kita, cari kawan-kawan yang baik. Jangan terpengaruh dengan media sangat. Jangan nak galak kata sangat. Belajar molek lah. Kita nak ubah ekonomi keluarga kita ni. Hanya pendidikan saja boleh ubah ekonomi negara, ekonomi keluarga kita ni. Jadi fikir baik-baik, betulkan niat untuk belajar tu. Niat nak belajar ni untuk tolong mak ayah ke, tolong orang sekeliling ke, bukan untuk belagak, bukan untuk menunjuk-nunjuk dekat IG, untuk dekat IG kat status ke. Jadi kita betulkan niat kita untuk belajar tu. Jangan niat belajar tu untuk sombong. Benda tu penting juga untuk adik-adik SPM pun, benda ni penting juga. Betulkan niat untuk belajar tu. Macam saya, niat saya nak belajar tu masa SPM tu banyak lah. Saya nak memenuhi harapan cikgu, saya nak tolong kawan saya nak banggakan mak ayah saya. Tak ada lah niat untuk belagak cerdik tu, tak ada lah. Saya memang kebanyakannya saya akan pertama kali memang kena betulkan niat lah belajar ni kan. InsyaAllah Allah Ta'ala akan tolong kita lah kalau kita punya niat baik untuk belajar. Kalau biologi, belajar macam mana? Okay, kalau biologi biasanya ada setengah tu memang saya faham dah dekat dalam kelas. Tapi yelah kan kita ada berapa subjek, banyak topik kan dalam biologi tu kan, ada 20 lebih. Memang ada setengah topik tu memang kita tak faham. Biasa kalau saya tak faham sangat, saya guna YouTube lah. Saya akan guna YouTube untuk cari sumber-sumber lain, cikgu mengajar. Ataupun boleh guna TikTok ke, topik yang sama lah. Lepas tu saya akan cari Google. Saya akan share benda tu walaupun sampai saya faham lah. Lepas tu kalau saya tak biasa kalau tak saya guna Google tu memang saya faham dah. Lepas tu kalau untuk kukuhkan lagi pemahaman tu, saya akan buat nota. Untuk biologi lah. Biologi memang saya banyak buat nota. Satu lagi saya akan guna buku kecil, biologi saja, hanya biologi saya buat macam tu. Saya buat nota dalam buku kecil, dan saya akan bawa buku kecil tu mana-mana je lah, masuk Dewan ke, pergi jalan-jalan ke, saya akan bawa buku tu. Kalau kimia?
Kimia biasanya latihan je lah saya. Nota pun ada juga yang melibatkan terlalu banyak hafal, saya akan buat nota kimia ni. Tapi kebanyakan saya buat latihan je. Latihan kalau tak faham pun saya akan cari dekat YouTube lah. Dekat YouTube memang banyak lah. Kena pandai cari lah, kena pandai guna telefon tu. So Akmal biasa kalau macam hafal kimia ke biologi sampai apa subjek-subjek yang menghafal memang ambil keyword saja ke atau macam mana? Okay, pertama kali saya akan faham lah. Lepas tu kalau yang terlalu banyak untuk hafal, saya guna akronim lah. Akronim ni kalau cari dekat YouTube banyak, kat TikTok banyak. Akronim ni penting jugalah sebab kita nak hafal banyak benda kan. Biasa memang akronim je lah. Kadang-kadang saya buat, kadang-kadang saya bersama classmate saya. Dengan 3 orang lelaki tu memang buat dengan macam cadang lah nak buat akronim apa untuk subjek ni, untuk topik ni. Untuk bab tu. Kebanyakan macam tu lah. Setahu saya masa result trial Akmal tu belum dapat straight A. So apa perasaan Akmal bila cikgu mengharapkan Akmal untuk dapat straight A masa SPM? Kalau ikutkan perasaan saya agak tertekan lah sebab yelah kan sekolah kita sebelum batch saya ada seorang je yang straight A, which is calon SPM 2024 dapat straight A sains tulis kan. Jadi perasaan saya tu agak tercabar lah. Tapi saya jadikan cabaran tu dan harapan cikgu tu sebagai motivasi untuk motivasikan diri saya, untuk push diri saya. Selagi saya akan gunakan saya kata dalam otak saya sendiri, kalau saya tak dapat buat, saya berharap classmate saya yang dapat buat. Sebab tu saya akan gunakan ilmu saya ni. Kadang-kadang saya gunakan ilmu saya ni untuk ajar classmate lain. Sebab walaupun saya tak dapat memenuhi harapan cikgu, saya berharapkan classmate saya dapat memenuhi harapan cikgu tu. Benda tu mungkin mengurangkan sikit stres saya. Walaupun cikgu mengharapkan saya, tapi ada orang lain yang dapat cikgu banggakan. Saya akan guna macam tu je lah. Tekan tu adalah sedikit, tapi selepas berapa lama tu boleh recover lah daripada hal tu. Sebenarnya apa dorongannya Akmal untuk belajar sampai dapat cemerlang keputusan tu? Dorongan saya cikgu-cikgu lah. Cikgu-cikgu. Dan terus apa tu? Terus yelah kita tengok effort cikgu kan. Cikgu dah buat segalanya untuk diri, untuk pelajar-pelajar kan. Takkanlah kita nak bagi ganjaran yang tidak berapa bermakna lah bagi cikgu kan. Kalau cikgu pun dah bagi effort pun kadang-kadang sampai malam pun ada kelas juga kan. Takkanlah kita nak sia-siakan macam tu je ilmu yang cikgu ajar kan. Kita nak buat sesuatu lah untuk cikgu ni. Sebelum saya mengakhiri podcast pada hari ini, banyak tips dan pesanan-pesanan yang Akmal berikan kepada saya dan juga rakan-rakan, terutamanya calon-calon SPM pada tahun 2026. So semoga Akmal maju jaya dan dapat memenuhi cita-cita Akmal sebagai seorang doktor.